Kenapa sesetengah tim tu perform dan yang lain tak? Pernah fikir tak? Ramai bos salahkan nasib, tapi apa kata kalau kecemerlangan tu sebenarnya boleh dicipta? Sebenarnya, ramai pemimpin terperangkap. Tanpa sedar, mereka sekat potensi tim sendiri. Perangkapnya, kita nilai staf ikut prestasi sekarang, bukan potensi masa depan mereka. Tapi, ada satu cara lain yang lebih power. Ia ubah dari bagi arahan kepada bagi inspirasi. Prinsip ni kita panggil mengandaikan kecemerlangan. Ia tentang kepercayaan pada potensi tim anda. Ini bukan sekadar fikir positif tahu. Ini satu strategi. Ia akan ubah cara anda bercakap dengan tim. Caranya, anda fokus pada kekuatan mereka. Ini akan hidupkan potensi terbaik dalam diri staf. Anda nampak mereka berjaya sebelum ia betul-betul terjadi. Visi inilah yang jadi pendorong utama. Senang cerita, staf akan jadi seperti apa yang leader mereka nampak dalam diri mereka. Okey, jom kita tengok macam mana benda ni ubah cara kerja anda seharian sebagai leader. Daripada suruh buat apa, anda inspirasikan mereka untuk fikir macam mana nak buat. Bila anda percaya pada mereka, keyakinan mereka pun naik. Barulah mereka berani sahut cabaran besar. Hasilnya, mereka mula cuba capai matlamat lagi besar dan lebih berinisiatif. Ia akan jadi satu kitaran yang positif. Kepercayaan anda tingkatkan prestasi dan prestasi kuatkan lagi kepercayaan anda. Jadi, bila kepercayaan anda berubah, prestasi tim pun akan ikut berubah. Anda dah sedia?